Pengumuman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menimbulkan bermacam-macam reaksi. Cangkan yang bagi pendapat kata tak sesuai lagi lah, umur tak patut lagi lah, 6 tahun tu dia sibuk duk main lagi, darjah 1 dah nak kena belajar, nak kena tekan-tekan. Dalam rancangan pendidikan negara 2026 hingga 2035 disebutkan bahawa pendaftaran untuk anak berumur 6 tahun bagi darjah 1 itu secara sukarela pada tahun 2027 nanti. Maknanya mak bapak bukan paksaan, secara sukarela saja. Pendidikan anak-anak itu kan dia ada peringkat-peringkatnya. Ada ulama sebut mendidik anak-anak ini la'ibuhum sab'an wa addabuhum sab'an wa sahibuhum sab'an. Anak-anak ini pada 7 tahun yang pertama kita bermain-main dengan dia. Main tu bukan main saja, main kosong, tidak, tapi permainan yang ada unsur pembelajaran. Sebab sesiapa yang menghalang permainan kepada anak-anak, maknanya dia sedang menghalang kecerdikan. Sebab itu kalau kita didik anak-anak dari sudut akidah ke, ibadah ke, itu kan dalam suasana yang menyeronokkan, dipanggil fun learning. Macam kita dulu dengar kan sifat 20, Allah wujud qidam baqa, ada nasyid, ada suasana yang menyeronokkan. Namun ilmu ataupun konten utamanya tetap sampai. Namun pada 7 tahun yang kedua, iaitu umur 14 tahun, itu ditekankan soal adab. Kan, dan 7 tahun yang berikutnya dah usia 20-an dah, kita bersahabat dengan mereka. Yang penting dalam tempoh awal kelahiran anak kita tu sampailah dia berusia 7 tahun, itu adalah tempoh mak bapak kena betul-betul fokus mendidik watak, mendidik otak agar dia jadi manusia soleh, berkualiti, manusia berguna dunia akhirat. Nabi sebut muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Suruh anak-anakmu semayang pada usia mereka 7 tahun. 7 tahun suruh mereka semayang, wadribuhum, dan pukullah mereka kalau mereka tak mau semayang pada usia 10 tahun, dan pisahkanlah tempat tidur antara mereka. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Ini menunjukkan tak kiralah 6 tahun ke 7 tahun, itu adalah tempoh yang sangat kritikal. Mak bapak kena titik berat, mak bapak kena saling berbincang macam mana untuk kita nak terapkan adab, akhlak, disiplin kepada anak-anak kita ini dalam tempoh usia tersebut. Jadi terpulanglah kepada mak bapak semua, tengok pada kemampuan, tengok pada keupayaan anak-anak masing-masing. Sebab di luar negara pun dah banyak dah negara-negara lain yang mengamalkan anak umur 6 tahun pun darjah 1.